A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Ayuhan nas, ayuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat, kesihatan, kelapangan yang Allah beri kepada kita saat ini. Ruang dan peluang hidayah yang Allah beri kepada kita saat ini, masih lagi kita memanfaatkan masa kita untuk bersama-sama bertawakuf di sini untuk menelaah kitab Idaman Penuntut jilid yang kedua, membicarakan tentang bab talak. Tak habis lagi pada bulan yang lalu kita membicarakan tentang bab talak. Kita berhenti pada muka surat 94 betul Hari ni 95. Perenggan ke berapa tak? Atas sekali. Baik, kita membicarakan tentang bab talak, definisi talak yang kita sebut hari itu tentang rukunnya ada 5, iaitu yang pertamanya orang yang mentalakkan, orang yang ada kuasa untuk mentalakkan, iaitu suami. Bukanlah isteri, bukanlah wali, bukanlah siapa-siapa, tetapi talak itu ada pada suami. Yang keduanya sirah. Yang ketiganya iaitu tempat, iaitu orang yang nak ditalakkan. Kalau laki-laki pun ada tetapi dia tidak ada punya isteri, maka dia tidak ada tempat untuk ditalakkan. Ni ulang balik lah, nak bagi ingat yang mana tak mari tahu bulan lepas. Dan yang keempatnya kuasa. Dan yang kelimanya qasad. Mesti dengan qasad. Tetapi ada perkara-perkara yang kita bincangkan itu perlu, ada talak yang perlu diqasadkan, ada yang tidak diqasadkan pun boleh jatuh talak. Baik, kita lihat pada muka surat 95, perenggan yang pertama. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fil kitab, tiadalah jatuh talak dengan niat sahaja, hendak dijatuhkan dalam hati dengan tiada dilafazkan atau digerak-gerakkan lidah dengan perkataan talak, selagi tiada disebut dengan lafaz yang boleh didengar oleh telinganya sendiri. Okey, baik. Di sini kita dah bincang dulu. Kita dah bincang pada bulan yang lepas sarih. Dia ada berkenaan dengan kinayah atau sarih. Perkataan sarih itu perkataan yang jelas, yang membawa maksud kepada terbubarnya perkahwinan tersebut, tertalaknya isteri itu. Sebagai contoh, aku ceraikan kamu, aku talakkan kamu. Itu adalah, dan satu lagi khilaf ulama tentang aku pisahkan kamu. Sebab aku pisahkan ini, dia boleh jatuh kinayah, dia boleh jatuh sarih. Sebab hari ni kalau bahasa modernnya hari ni, kita berpisah lah. Maksud berpisah tu perkataan cerai. Berpisah tu perkataan cerai. Sebab itu kena dalam keadaan ia qasad tak dalam hati pisah itu dengan cerai.
ataupun pisah tempat tidur, ataupun boleh pisah tempat orang kata bilik tidur, ataupun pisah rumah, kan? Tetapi dia tak niat nak cerai. Dia kata kita hidup berpisah lah. Sebab itu ada ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbincangan tentang perkataan pisah ini, sebab dia tengok pada uruf tempat. Kerana uruf tempat itu, kalau dia sebagai contoh uruf di situ pisah itu dikenali dengan talak, maka talaklah dia. Sebagai contoh cerai. Cerai pun kalau definisi cerai itu pisahlah, maksudnya berasingan. Tetapi cerai itu adakah dia dinamakan sarih ataupun dinamakan kinayah? Sebagai tengok pada uruf. Sebab ada tempat, ada negara mungkin dia tidak menggunakan perkataan cerai itu menunjukkan kepada talak. Kalau macam tu kita cerailah dulu, kan? Boleh maksud dengan cerai tempat tidur. Contohnya, kan? Macam perkataan cerai susu, kan? Dia tidak termasuk dalam perkataan, tak dimaksudkan tepat pada maksud talak. Tetapi dalam mazhab Syafi'i ini, maka cerai, lafaz talak ataupun cerai itu dalam uruf kita di Malaysia ni, cerai itu dimaksudkan dengan talak. Perceraian ataupun dilakukan perceraian dan sebagainya. Perkataan itu umum, masyhur dengan menggunakan perkataan untuk mentalakkan isteri. Tetapi dalam bab kinayah ini, pisah ini, sebahagian ulama besar Syafi'i mengatakan dia termasuk dalam kinayah. Boleh maksud kata, kalau suami kata, kalau macam ni lah kita dah rasa tak sebulu, kan, rasa tak sehaluan, kita pisah lah. Kita pisah tu dia tak termasuk ke dalam cerai lagi. Dia perlu penjelasan dan huraian. Di mana yang perlu dihuraikan? Di sisi hakim syar'i. Hakim akan tanya kepada dia, sama ada kamu niat tu nak cerai ke, nak talak, nak cerai ke, ataupun pisah tempat tidur je. Dia kata saya niat pun tak adalah nak cerai. Saya niat nak pisah tempat tidur je, nak pisah rumah je. Maksudnya tak bolehlah kita tawakuf dulu berhenti seorang kat sebelah rumah sana, seberang sebelah rumah sini. Dia tak niat nak kata cerai, cuma nak pisah muhasabah, dia kata. Pisah tu perkataan yang tidak boleh dikatakan sarih. Kerana apa? Sebahagian ulama yang besar mengatakan pisah itu adalah perkataan yang boleh dihuraikan lagi. Boleh dihuraikan, maksudnya tengok pada niat suami itu. Kalau niat dia lafazkan pisah itu dengan niat qasad dalam hati dia cerai, maka jatuh cerai. Tapi kalau dia tak niat dalam qasad dalam hati kata cerai, dia hanya kata saya tak niat cerai, cuma saya nak pisahkan dia tempat tidur dengan saya, maka dia tak jatuh talak. Itu pada definisi pisah lah. Ada orang tanya soalan. Weh, awal lagi dah tanya. Tak perenggan dengan. Okey. Saya nak tanya Ustaz, adakah jatuh talak kalau suami hanya berniat di dalam hati? Okey, baik. Kita bincang perkara tersebut di dalam bab itu, yang persoalan itu memang kenalah dengan perenggan yang kita cerita ni. Maka talak itu takkan jatuh selagi mana suami tidak lafaz, sebab sirah itu melalui lafaz. Talak itu berlaku mesti dengan lafaz. Kalau tak lafaz, hanya seorang-seorang dalam hati dia kata aku ceraikan isteri aku, tapi dia cakap dalam hati dia, aku ceraikan isteri aku dengan talak satu, tak jatuh. Walaupun dia kata, tengoklah, dia balik dia daripada rumah mak dia, masuk je rumah ni, aku ceraikan dia talak 1000. Dalam hati je. Dalam hati marah sangat tu. 1000 dia kata. Tapi dalam hati ni letaklah 1000 ke, letaklah 30,000 ke, selagi mana tidak tergerak lidahnya itu mengatakan talak ataupun cerai, selagi itu tidak jatuh hukum walaupun satu talak. Berkali-kali dia duduk renung cermin, dia kata aku nak talak isteriku. Esok pagi-pagi cukup tengah cukup jambang, dia kata aku nak talak isteriku. Tapi dalam hati tak berani nak sebut kat mulut. Maka setiap kali dia niat tu tak jatuh. Sehinggalah dia menggerakkan lidah dia dan didengari telinga dia sendiri, aku ceraikan isteri aku talak 1. Maka jatuh. Baik. Maka di sini kita lihat, dia kata Walaupun orang lain tak ada dengar. Ya. Macam mana? Orang bisu dia kena isyarat lah. Isyarat tangan lah. Itu. Saya tak tahulah pergerakan isyaratnya macam mana. Tapi kalau orang bisu dia niat dalam hati,
Dia tak boleh cakap. Tapi dengan perkataan tu digantikan dengan pergerakan dia kan, isyarat dia. Maka kalau dia dengan niat tadi tu dengan bahasa isyarat, jatuh talak. Baik, dia kata tiada jatuh talak dengan niat sahaja. Maksudnya niat tak jatuh talak. Hendaklah dijatuhkan, niat sahaja hendak dijatuhkan dalam hatinya dengan tiada dilafazkan atau digerak-gerakkan lidahnya dengan perkataan talak selagi dia tiada disebutkan dengan lafaz yang boleh didengari oleh telinganya sendiri. Orang lelaki merdeka memiliki talak ke atas isterinya sehingga 3 talak sahaja, dan sahaya hanya memiliki 2 talak sahaja. Maksudnya hamba hanya mempunyai 2 talak sahaja. Suami boleh menyerahkan talak kepada isteri. Dalam bahasa Arab disebut dengan taqridut talaq, iaitu seperti mana dikatakan tentang talak anda, saya serahkan kepada anda. Bila suami sudah berkata begitu, maka talak itu jadi milik isteri. Jika dia hendak cerai, kenalah dia menceraikan dirinya dengan kadar segera, umpamanya saya talakkan diri saya. Macam ni. Maksudnya apa? Serah kuasa. Taqridul talak ini serah kuasa kepada isteri. Dia kata hang nak talak sangat kan? Hang tentukan talak hang berapa hang nak. Tapi dengan segera dia kena letak. Dia tak boleh tangguh. Dia kata tunggu 3 tahun lah. Dia kata dah jumpa orang baru aku minta, aku tebus talak, aku ambil talak yang lafaz oleh suami dia. Taqridut talak ni suami boleh serahkan. Dia kata okey, kalau hang nak cerai sangat, baik, hang tentukan cerai hang berapa. Perempuan ni dia ego. Dia kata aku nak 3. Walaupun talak asalnya pada kuasanya itu pada suami, tapi suami telah meletakkan kuasa itu pada isteri, menentukan talak tu. Maka isteri kalau dia menentukan talak tersebut, maka jatuh talak tersebut walaupun melalui isteri. Sebab dia kata di sini, kata al-Imam tentang talak, dia kata seperti dikatakan tentang talak anda, serah kepada anda sendiri. Nak tentu apa kan? Aku dah serah cerai tu kat hang. Hang nak tentukan berapa untuk hang bagi tahu. Kan? Maka begitu si isteri pun kata, maka begitu talak menjadi milik isteri. Jika dia hendak bercerai dengan suami tadi tu, dia kenalah dia menceraikan dirinya dengan kadar segera. Dia tak boleh tangguh. Dengan kadar segera, seumpamanya berkata, baik, saya talakkan diri saya dengan talak 1. Kerana dalam serahan itu ada mengandungi qabul, menerima, dikehendaki bersegera. Jika lambat sekiranya putus hubungan lama antara ijab dan qabul, tidaklah jatuh talak tersebut. Maksud macam saya sebut tadi lah, suami duk bergaduh-gaduh dengan isteri, kata nak talak sangat kan, aku serah talak berapa hang nak. Ketika tu juga dia kena terima talak tu kalau dia nak bercerai dengan suami dia. Jangan tunggu pergi masak dulu, pergi semayang Zuhur dulu, lepas tu pergi bersama dulu, habis selesai mandi dia kata, bang, saya talakkan diri saya dengan talak 1. Tak boleh. Sebab ijab dan qabul tidak boleh diselangi dengan perkara yang lain. Itu dalam yang kita faham dengan akad dulu tak? Akad ijab qabul ni, macam contoh ijab qabul nikah lah. Ijab qabul nikah ni, bila dah walinya ataupun juru nikahnya kata apa, aku nikahkan kau dengan fulanah binti fulan dengan mas kahwin segera dengan sekian tunai, maka dia tak boleh nak kata dalam kitab, nak berulang dengan perkataan lain pun tak boleh. Kalau dalam, saya tak silap saya, kalau dalam ijtihad di Perak, baca bismillah pun tak boleh. Dia kena terus jawab, aku terima nikahnya. Saya ada baca, tapi sama ada Perak ataupun Kelantan, dia mesti terima terus. Tapi di Selangor dia boleh, bismillahirrahmanirrahim, aku terima nikahnya. Sebab perkataan lain daripada akad itu, ijab qabul itu tak boleh diselangi. Kalau berhenti, sebab apa dalam fatwa tersebut, kalau kita teragak-agak aku terima nikahnya pun tak boleh. Sebab itu orang dulu nikah susah tak? Saksi tu sampai 11 kali dia kata tak sah. Kan? Semula dia sebut tadi. Bukan kata dengannya pun kan. Kadang-kadang dululah orang dulu, saya tak ada masalah dengan ke tak sebut dengan ke, seperti yang tersebut itu janji kita faham ijab qabul tu selesai sah. Orang dulu dia pegang
pada kaedah lafaz. Kaedah lafaz tu, orang mengaji pondok tahu lah. Kaedah lafaz tu macam mana juru nikah tu melafazkan, jangan tambah. Tak boleh tambah. Kalau tambah tu tak kira ijab. Tak kira kabul. Maka semula diijab kabulkan. Maka begitulah perkataan. Kalaulah ijtihad tu kata apa? Kalaulah ada perkataan lain pun dalam tu tak boleh, ini kan bertangguh-tangguh. Kan? Contoh macam saya sebut tadi, isteri memang nak bercerai, tapi dia pergi masak dulu. Kan? Lepas tu pergi bersembang dulu, pergi orang kata berjalan kat taman-taman dulu kan, nak ambil orang kata kenangan. Lah balik dia kata, bang, saya ceraikan diri saya. Tak boleh. Sebab ijab dan kabul itu mestilah berturutan. Tak boleh bertangguh. Macam mana? Boleh? Tapi kalau isteri tu kata saya nak 3, tak boleh rujuk. Isteri kalau tengah marah, dia bukan kira tak 3,000 dia minta. Kalau ada 3,000 dia kata hak maksimum saya nak. Tapi kalau 1 boleh. Tapi ada satu kes baru lagi 2 hari lepas ke sehari lepas, dia tak mau rujuk. Suami dia pergi rujuk tanpa keredaan dia, sah hukumnya rujuk tersebut. Tapi dia kata saya tak nak rujuk dengan suami, kan? Tapi suami dah lafaz rujuk dengan saya, macam mana? Saya kata pergi rujuk mahkamah. Kalau mahkamah kata rujuk tu sah lah, dia kata. Habis tu Ustaz, saya nak buat macam mana? Kalau tak setuju, pilah mohon perceraian balik. Itu kaedahnya. Tapi kuasa rujuk adalah suami, bukan isteri. Sebab itu dalam sijil-sijil nikah perempuan dulu zaman tahun 70-an 80-an ada letak taklid tak? Jika saya merujuk isteri saya dan tidak diredai oleh isteri, tidak diterima atau ditolak oleh isteri, maka jatuh lagi talak 1. Sebab apa dia letak macam tu? Sebab rujuk tu kuasa suami. Rujuk tu mesti kuasa suami. Isteri reda tak reda, suami kata aku rujuk kamu semula, sah daripada segi syarak. Tapi maka kalau si isteri kata aku tak reda, aku tak setuju nak rujuk, tapi kuasa rujuk bukan pada isteri. Isteri tak mau, isteri pergi mohon mahkamah, pergi buat dulu pengesahan lafaz rujuk tadi, sah tak sah di sisi hukum. Maka jika sah, maka mereka masih suami isteri. Kalau isteri kata saya tak mau dah Ustaz, benci tengok dia dah, kan? Bayang dia, bukan muka dia, bayang dia pun saya tak mau tengok dah. Kalau tak mau tengok, buat prosedur lain, permohonan cerai. Sama ada dengan cerai fasakh ataupun permohonan cerai, minta suami lafaz menulis cerai. Itu ada kaedah dia. Tapi jangan duk kata apalah paksa-paksa ni, mana boleh paksa. Tak, itu hukum agama. Sebab itu orang perempuan bila diceraikan, dia tak boleh bercantik-cantik dalam waktu iddah raj'i. Dia tak boleh berjumpa-jumpa dengan orang pergi hari raya open house, tak boleh. Sebab apa? Dia dalam waktu iddah. Ni hari ni dah jadi trend tak? Cerai hari ni, esok pergi umrah. Pergi umrah, sedap tengok dia. Ingat umrah tu terima tak? Umrah tu terima tak? Hak wajib pun dia tak buat. Dia tak tahu Ustaz. Dia tak tahu. Takkan mutawif dia tak tahu? Yang saya sebut ni artis lah. Macam orang kampung memanglah mutawif tak tahu dia cerai ke tak cerai. Ini artis-artis ni, minta maaf cakap. Hari ni bercerai, seminggu depan saya pergi 30 hari Ramadan, umrah Ramadan. Mana boleh? Dia dalam waktu iddah. Waktu iddah ni dia tak boleh pergi mana, melainkan ada kadar tuntutan syarak, pergi kerja, kan? Pergi kerja dan sebagainya, ataupun membeli keperluan. Membeli keperluan pun dalam kitab kata apa? Kalau ada orang boleh tolong hantar barang apa semua, dia tak boleh keluar rumah. Hari ni dah ada sistem khidmatan Grab tak? Dia boleh minta orang tolong beli sekian-sekian, pergi hantar rumah dia. Dia tak boleh saja nak bersia-sia pergi shopping komplek. Orang panggil apa? Yang tak ada duit yang pergi shopping komplek ni orang panggil apa? Window shopping. Pergi saja-saja cuci mata Ustaz. Duit tak ada pun lepas raya. Tapi iddah ada kena pergi duduk dalam rumah. Tak boleh duk buat main. Hukum agama ni tak boleh buat main. Hari ni jadi trend. Sebab apa? Sebab dia kata untuk artis-artis boleh buat. Kita pakar rujuk kita bukan artis. Tengok para ulama sebut apa, kitab kita, mazhab kita kata apa, maka tak dibolehkan. Tunggulah habis iddah. Ni pula pergi pula bercerai dengan lelaki, pergi umrah dengan lelaki lain. Dia kata kawan sekerja. Jadi fitnah pada agama. Benda baik, tapi orang kata perkara tersebut tidak
tidak baik pada agama. Buat benda baik dapat pahala tak? Tak dapat. Hatta Allah laknat dia. Sebab itu kena hati-hati. Sebab dia kalau dia raj'i, dia masih ada dalam penguasaan suami. Suami kena bagi nafkah pada dia. Raj'i ni dia ada nafkah dia. Sebab itu dia kena duduk di rumah suami dia tinggal. Suami dia tinggalkan pada dia. Dia kena duduk rumah tu. Dia tak boleh keluar dari tempat lain. Dia tak boleh keluar tempat lain. Kalau dia keluar ke tempat lain tu, dia jadi penderhakaan. Ustaz, kalau edah suami meninggal, itu seorang tinggal, pergi rumah anak. Tapi dia tak pergi mana, nak duduk rumah anak saja. Kalau ikut hukum sebenarnya tak boleh. Tak boleh. Anak tu yang kena teman mak tu selama 4 bulan 10 hari. Anak tu kena gila-gila. Gila-gila. Sebab apa saya sebut macam ni? Ada satu tempat saya cerita pasal bab talak ni. Saya kata seorang isteri yang kematian suami, iddah dia dikira sebagaimana saat suami dia meninggal. Dia tak boleh dah pergi masjid, nak pergi ziarah, orang kata pergi semayang solat jenazah suami dia. Dia tak boleh iring jenazah suami dia pergi kubur. Dia kena duduk di rumah. Dia kata tak boleh, kami dah buat sebelum ni. Saya kata yang dah buat kalau tak tahu Allah ampun. Tapi saja langgar hukumnya berdosa, saya kata. Kemudian saya kata apa? Dia kena tinggal di rumah dia. Dia tak boleh tinggal rumah anak. Dia tak boleh duduk di mana-mana. Tapi kadang-kadang dia pergi tinggal rumah anak. 3 orang anak, 3-3 dia pergi ziarah. Hari ni 10 hari, ni sebulan, ni 20 hari. Tak boleh, dia berjalan juga. Dia mesti menempat dia mana rumah suami dia tinggal. Cara dia macam mana? Anak kerja, Ustaz. Macam mana nak teman? Kalau melainkan, contohnya, kan, contoh dia pun jenis sakit, dia ulang hospital. Anak duduk dekat Selangor. Sebab apa tak boleh? Dia bawa pergi anak pergi Selangor. Tiba-tiba time rawatan dia kena balik ke Ipoh, ke Simpang Pulai sebab nak pergi rawatan ke hospital Ipoh. Sebab itu rekod rawatan dia kat situ. Kan dia dah berjalan dan sebagainya tanpa izin syarak. Maka sebab itu dia kena menempat di mana tempat yang suami dia tinggalkan dia. Selama 4 bulan je pun. Alah ustaz bolehlah cakap, ustaz lelaki kami hak perempuan ni 4 bulan. Kan? 4 bulan duduk dalam rumah tak buat apa. Sebab itu hukum agama, bukan saya sebut, ini hukum agama. Sebab itu kalau ada kata boleh, bolehlah sebab rumah anak pun, kan? Habis tu kalau anak dia balik rumah mertua, dia akan tinggal seorang-seorang, sama juga. Dia kata tak, bila dia balik rumah mertua, saya dihantar rumah anak nombor 2, sama juga berjalan anak. Tak boleh. Sebab tu saya kata agama kata menempatkan diri dia selama 4 bulan 10 hari itu di dalam rumah suami dia tinggal. 4 bulan. 4 bulan tak lama kot, kan? Sebab itu kalau kita buat perkara yang tak dibenarkan syarak itu, kalau tanpa kita mengetahui hukumnya, maka diampun dosa. Minta ampun pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah ampun dosa kita. Baik. Maka terjawablah soalan tadi, katanya kalau dia niat dalam hati jatuh tak jatuh, niatlah berapa kali sekalipun, kalau tidak orang kata terlafaz dengan menggerakkan lidah dia, hanya didengar telinga dia sendiri, maka selagi itu tidak jatuh. Kalau dia lafaz tu dengan didengari telinganya sendiri, maka boleh jatuh talak. Orang lelaki suami boleh menyerahkan dadah tadi. Maka kabul hendaklah bersegera, jika lambat sekiranya putus perhubungan lama antara ijab dan kabul, tidaklah jatuh talak. Macam saya sebut tadi, kalau dia menangguhkan beberapa hari baru dia nak claim talak dia dari suami dia tadi, dia tak boleh. Tak boleh. Dan jika suami dia berkata, talakkan dirimu dengan RM1,000, umpamanya datang isteri talakkan dirinya, jatuhlah talak itu dengan talak bain dengan bayaran RM1,000. Yang ni dinamakan tebuh talak. Yang ni nama khuluk. Yang kita dalam lafaz, kalau suami-suami lah, lafaz dia kata, jika isteri memberi RM10 kepada pihak mahkamah, maka tertalaklah dia dengan talak khuluk. Khuluk tu maksudnya tebuh. Dia menggunakan RM1,000 itu sebagai wang tebusan kepada talak yang dia nak dapat daripada suami dia. Contoh suami tak mau, tak mau talak, kan? Tak mau talak. Tapi suami letak syarat, dia kata kalau betul hang nak talak, main RM40,000. RM40,000 sebab satu hari RM1,000. Contohnya.
Satu hari 1,000. Dia nak kalau macam tu. Kalau isteri kata aku ada 40,000, dia bagi 40,000 pada suami dia, maka jatuh talak. Dia tak boleh rujuk waktu tu, dia jadi bain sughra. Dia jadi bain sughra. Kalau pernikahan itu dengan fasakh, dia jadi bain lah. Tak ada dah rujuk rajai, sebab talak itu diminta oleh isteri, bukan diberi suami. Diminta oleh isteri. Maka kalau dia sama, dia bain sughra ni farak ni, orang kata fasakh ataupun talak 3, itu bain kubra, iaitu bain yang besar tak boleh ni. Bain sughra ni ada khilaf ulama, kata apa? Dia kena nikah semula dengan, kalau suami dia berkehendak pada dia. Contohlah, seorang laki-laki dan seorang isteri ni, dia langgar taklid yang dia lafaz tadi. Dia kata andai saya mencederakan atau tidak beri nafkah ataupun orang kata mengabaikan dia selama 3 bulan qamariyah berturut-turut atau lebih, sedangkan dia taat kepada saya, dan jika suami isteri saya mengadu di mahkamah syariah dan memberi RM10 pada pihak mahkamah, pada mahkamah syariah, maka dengan itu tertalaklah dia dengan talak khulu'. Baik. Jika dia langgar tadi tu, isteri tak mengadu kat mahkamah pun, tak jatuh taklid tu. Takkan jatuh taklid tu. Tapi dia, kalau dia pergi mengadu di mahkamah, dia kata suami saya dah langgar taklid, saya nak cerai dengan dia, tapi dia tak nak ceraikan saya. Tapi suami dah lafaz dah tadi. Dia nak khuluk tadi, lafaz suami tadi, nak tebus lafaz taklid tadi tu, dia bagi RM10 pada pihak mahkamah. Maka jatuh khuluk. Maka ketika itu tercerai dia, terbubar perkahwinan dia tu menjadi talak bain sughra. Bain sughra. Di sini khuluk, bila dah khuluk kat situ, ada ulama, kesepakatan ulama Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah. Cuma Hanabilah, dia masih khilaf dalam bab ni. Sebahagian ulama besar 3 mazhab ini mengatakan dia kena tunggu habis iddah isteri 3 kali suci atau 3 bulan, mana dulu. Kalau suami isteri tu datang 3 kali suci tu dalam masa 2 bulan, maka dia boleh nikah semula dengan isteri. Dia tak boleh rujuk, dia tak boleh kata aku rujuk, tak boleh. Dia kena mesti akad, kena bagi mahar balik pada suami. Macam pernikahan pada isteri, macam pernikahan awal dulu. Sebab dia dah di bain, dia tak ada. Bain tu maksudnya terhalang dia nak rajai. Dia dah terpisah dengan suami dia, walaupun iddah dia sama, iddah dia 3 kali suci atau 3 bulan, tapi suami tak ada hak nak pi rujuk pada dia. Kalau suami pi kata 11 kali pun dia kata aku rujuk kamu, esok pagi dia orang aku rujuk kamu, takkan jadi, sebab jadi bain, terhalang dia untuk rajai. Walaupun itu kali pertama mereka bercerai, tetapi itu tak dikira sebagai talak 1 atau talak 2, tapi dia jadi talak khuluk, sebab isteri tebus talak itu. Boleh faham tak? Maka bila dah tebus talak tu, maka si suami ni kalau berkehendak pada isteri dan isteri redha nak menjadi suami isteri dia balik, dia kena tunggulah habis 3 kali suci. Ada juga dalam mazhab kita mengatakan hanya cukup 1 kali suci, tapi tidak terpakai pada undang-undang kita. Walaupun dalam mazhab ada sebut, dalam mazhab kita ada ulama sebut, Al-Imam An-Nakhai, tak silap saya, dalam mazhab Syafi'i ada menyebut fatwa ini, mengatakan hanya cukup sebab dia nak berkahwin itu dengan suami dia sendiri. Tetapi dia kata tidaklah terpakai 1 kali suci itu dengan laki-laki yang lain. Kalau contohnya lah, katakan seorang laki-laki orang kata suami isteri ni, yang si isteri ni pi tebus talak dengan suami dia. Dalam waktu iddah tadi tu, mai laki-laki lain duk berkawan dengan isteri dia tadi ni. Dia kata lepas iddah kita kahwin lah. Kalau mengikut Al-Imam An-Nakhai, dia mengatakan kalau suami dia nak pada dia dan dia redha, tunggu 1 kali suci lah. Tapi yang ni tak terpakai pada undang-undang kita, cuma dalam mazhab kita ada. Cuma dalam mazhab kita ada. Maka 1 kali suci saja, suami boleh pergi rujuk dia. Pergi nikah dia balik. Pergi nikah isteri balik. Tapi tak terpakai ijtihad itu kepada laki-laki lain. Mesti kena tunggu 3 kali suci juga ataupun 3 bulan. Mana dulu? Maka barulah laki lain boleh masuk minang dan berkahwin dengan perempuan tersebut. Sebab apa perbezaan? Imam Nakhai kata apa? Sebab hikmah pada iddah itu adalah nak mensucikan rahim seorang isteri itu dengan benih dengan laki lama. Kalau laki yang sama yang nak memiliki dia, maka tidak perlu dibersihkan rahimnya.
perbezaan dengan laki lain. Kalau dia nak masuk dengan bain tadi, dia kena tunggu 3 kali suci, maka hikmahnya telah suci dia daripada rahim itu, daripada benih si laki-laki lain. Kalau dia mengandung, tambah lagi, bukan 3 kali suci, dia tambah sehingga melahirkan. Sebab itu iddah ni dia tak boleh kata talak satu mesti iddah 3 kali suci. Kalau isteri suami dia ceraikan dia dalam waktu dia hamil, macam baru ni ada kes orang kata perkahwinan di Thailand, kemudian diceraikan pun di Thailand, kan? Pada undang-undang kita ni, dia tak ada apa prosedur apa dengan sijil Thailandnya. Siapa ke pelakon, saya tak ingat pelakon ke penyanyi kan, yang berlaku baru ni. Maka dia cerai tu dalam isteri dia dalam waktu hamil. Maka iddah dia bukan 3 kali suci. Sebab waktu orang hamil mana ada mari ni tak 3 kali suci. Dia kata tunggu 3 bulan. Tak boleh tunggu 3 bulan. Dia kena tunggu habis selesai dia lahir je anak. Hari tu terlepas dia daripada iddah tadi. Sama juga kalau berlaku kalau suami isteri bercerai, mula-mula dia tak tahu dia mengandung, diceraikan. Tiba-tiba bulan depan dia tak main haid, dia kata aku dah risau dah. Dah ada cerai suami dah ni. Pergi cek-cek, tengok-tengok dah usia kandungan 3 minggu. Maka ketika itu, maka iddah dia bukan lagi dalam perintah mahkamah tadi kata 3 kali suci, sebab mahkamah pun tak tahu dia mengandung ke tak. Maka dia kena rujuk mahkamah balik. Mahkamah akan keluar satu perintah lain, iddah dia sehingga kelahiran berlaku. Maka kalau 9 bulan, 9 bulan lah. Laki lain tunggulah 9 bulan. Dia boleh kahwin lain. Kalau lepas lahir kan dia boleh kahwin lain. Suami tadi. Sebab dia boleh kahwin lain walaupun dia tunggu isteri dia 9 bulan. Dia tak nak tunggu 9 bulan, dia kahwin lain. Nak kahwin lain mesti bersyarat. Kalau dalam undang-undang negeri Perak, kalau cerai talak satu, iddah dia pula iddah kelahiran. Maksudnya tunggulah 7 bulan lah, 9 bulan lah. Tengok tiba-tiba si laki ni nak kahwin lain dengan perempuan lain lah, maksudnya dengan perempuan lain. Dia kena pergi jumpa ketua pendaftar negeri Perak, buat aku janji dia takkan kalau macam kalau iddah itu iddah raji'i lah. Kalau iddah raji'i, dia takkan merujuk isteri dia. Dia takkan rujuk isteri dia. Tapi kalau dia tak pergi, dia buat permohonan perkahwin, dia kata aku bercerai, kami akan tengok sijil nikah tu. Sijil nikah tu cerai kali ke berapa? Kali pertama. Tengok talak satu. Kali pertama. Waktu dia, waktu hamil. Kita tengok jangka dia, iddah dia. Suami main submit borang. Suami kena tunggu. Kalau nak kahwin dengan perempuan lain pun, kena tunggu si perempuan itu bersalin. Dia kata lama Ustaz. Dia kata, isteri saya salin bulan 11. Saya punya kahwin nak bulan 6. Kena tunggu sampai bulan 11. Dia kata tak nak, saya nak kahwin juga bulan 6. Kami dah tempah dewan macam-macam dah. Jangan geram, ni cerita je. Ini muka geram je, dia kata ada. Ni cerita je. Dia kata maksudnya hak laki tadi ni, dia kena pergi juga jumpa ketua pendaftar negeri Perak, minta buat aku janji. Dia kata buat aku janji tu macam mana? Saya takkan merujuk kepada isteri saya sepanjang iddah isteri saya, dan saya akan berkahwin dengan perempuan sekian-sekian pada tarikh tersebut. Maka dia tak boleh, orang kata lepas nikah satgi dia pergi rumah bini dia pergi rujuk. Dia pergi rujuk. Rujuk tu sah tak pada syarak? Sah. Tapi dari segi undang-undang, dia kena cas kerana perkahwinan tanpa perintah poligami. Kena cas. Sah syarak sah. Tapi dia dah buat aku janji tadi tu, dia kata takkan rujuk, dia dah langgar lah aku janji dia. Dia kena ni. Maka di situ adalah boleh selesai masalah tu. Kalau dia nak nikah sangat, dia kena pergi jumpa lah sendiri ketua pendaftar. Ada Ustaz. Dia memang orang ni memang benda betul lah. Anak dia perempuan 4 orang. Dia baru tahu lah. Lepas tu dia kata tahu-tahu dia dah dipisahkan. Dia tak ada lah apa. Dia tak tahu benda. Dia ambil kereta, ambil motor. Dia wujud lah abang dia cerdik. Pergi ke mahkamah. Minta balik. Tuntutan. Tapi dia kahwin. Cara dia macam dia tu je lah. Jangan yang perempuan ni tak tahu benda. Tapi dia tak rujuk lah isteri dia ni. Tinggal lah macam tu. Kan wujud lah Ustaz ya. Allah pelihara orang yang benar ni.
rumah tu dia minta Tukar nama. Ya, dia kata sebab saya nak apa kata nak tambah lah, nak balikan rumah tu. Mujur lah tak dia tak kalau tidak tak tahu mana dia. Tapi kalau nama tak ditukarkan pun, contohnya kan, kita boleh seorang isteri boleh minta, kalau harta suami beli dalam waktu usia perkahwinan, motosikal, kereta, rumah, syarikat, sawah padi atau kebun sawit, dalam usia perkahwinan, walaupun suami yang duk bayar bulan-bulan, dia ada share kat situ, dikatakan harta sepencarian. Ugut suami, dia kata, abang nak kahwin lain, ingat hak kebun sawit abang, hak 10 ekar tu sebahagiannya saya punya. Yang jadi pada, saya tak ingat jadi pada apa benda. Saya suka ambil kes-kes artis ni, senang sebab perempuan, tuan-tuan semua perempuan tahu kan, kes tu mesti popular. Sebagai contoh yang baru ni, yang kes apa ke yang nama Alif ke apa, bukan Alif Satar tu. Alif bukan dia TikTokers tu, yang hijanah apa tudung tu. Minta maaf tercakap pula. Kes dia, isteri dia kan dah ambil nama, tukar nama syarikat, tukar nama harta-harta tu. Jadi bila si suami kahwin tadi ni, harta yang dia milik dengan suami dia ni tak boleh dipindahkan pada si isteri baru. Isteri lama untung isteri pertama untung. Sebab dia pandai cerdik, dia ubah siap-siap dulu dah sebelum perkahwinan, sebelum perceraian berlaku, maka dia nak kahwin lah. Harta ni dah milik aku. Sebab tu, bukan hasut tak. Sebab tu kalau ada harta sepencarian, jangan ingat tu bila suami kahwin lain, suami berceraikan isteri pertama, isteri tak ada apa-apa hak. Dia boleh tuntut di mahkamah harta sepencarian. Habis tu ustaz, kalau kereta Iswara tu, takkan nak bahagi dua, dapat 2 tayar je lah. Tak. Dinilaikan balik berapa harganya, kemudian ditolak sebahagiannya kepada mengikut pertimbangan hakim berapa. Kalau rumah ku tu, kalau hari ni kalau nilai rumah tu katalah 250,000, maka sebahagiannya isteri punya. Walaupun suami duk bayar bulan-bulan, itulah harta sepencarian namanya. Tapi kalau suami tu himpun harta awal dulu sebelum kahwin, wassalamu lah, sadaqallahul azim. Tak ada apa Dia kata saya nak tuntut, saya duduk rumah ni ustaz. Tapi hakim kata rumah tu beli bila? Beli sebelum tarikh perkahwinan dia, belum nikah lagi. Maka rumah tersebut tak jadi harta sepencarian, dia jadi harta suami. Boleh faham tak? Nak beli reta hari ni. Kan? Tapi isteri tak. Kalau harta isteri, dia bukan harta sepencarian. Itu untung orang perempuan. Jangan duk kata rasa lemah sangat. Sebab Islam itu mengangkat darjat martabat wanita. Kerana wanita itu lemah sifatnya, tetapi Allah jaga hak-hak dia. Si isteri, suami, laki-laki bukan kata dinafikan hak dalam agama. Isteri ni kuat, suami ni kuat, maka dia banyak hak. Talak pada dia, nikah pada dia, cerai pada dia dan sebagainya, semua ada pada dia. Maka dia ada hak-hak yang lebih besar daripada kaum wanita. Maka adil dah Allah Ta'ala, cukup adil. Kalaulah talak itu pada isteri, harta sepencarian juga pada isteri, suami ni papa kedana lepas ni. Betul tak? Adil tak adil Allah Ta'ala? Adil. Kalau talak tu pada isteri kan, isteri tu kata suami belilah harta sepencarian, harta usia perkahwinan. Tiba-tiba perempuan kata bergaduh sikit, tak mau raya rumah mak, aku ceraikan kamu, talak 1,000. Keluarlah suami tadi, rumah dia bayar, tapi jadi milik harta sepencarian. Suami tak ada apa, keluar spender je ke rumah. Letih Sebab itu Allah itu adil. Adilnya Allah Ta'ala, Allah tahu kedudukan manusia. Adam bagaimana, Hawanya bagaimana. Maka tahunya Allah Ta'ala mutlak pada kehendak manusia. Boleh faham tak? Okay, baik. Kita dulu. Berkenaan dengan harta tu. Adakah isteri yang telah diceraikan layak menerima harta pusaka bekas suami? Harta pusaka. Harta pusaka kalau bercerai tu, bercerai mati dapat Kalau bercerai hidup tak dapat. Sebab harta matinya selepas perceraian bukan lagi dia isteri. Dia bukan waris. Anak-anak kepada anak-anak hasil perkahwinan dengan suami dapat. Tapi dia tak dapat. Macam tu juga pencen. Kan? Pencen seorang laki-laki. Bila si suami tu mati, dia masih isteri, dia layak. Tapi kalau dia diceraikan sebelum mati suami, maka dia tak layak menerima pencen tersebut. Itulah kaedah dia.
Tapi harta sepencarian dia boleh tuntut. Harta sepencarian tadi dia boleh tuntut. Tapi harta, contohlah rumah tadi 250,000. Kata 70,000 tu suami punya, 70,000 tu isteri punya. Hak 70,000 dia boleh ambil. Hak 70,000 tadi di faraid tak dapat pada isteri. Tak dapat pada isteri. Bekas isteri lah. Maksudnya dia diceraikan. Tak dapat. Maksud 70,000 tadi, anak-anak dengan hasil perkahwinan dengan si suami tadi tu, yang si mati tadi tu dia dapat. Anak-anak dapat. Sebab anak-anak masih waris dia. Tetapi isteri bukan lagi waris. Dia tidak dikategorikan sebagai orang penerima harta faraid. Boleh faham? Okey, baik. Tapi isteri, kalau masih isteri, mati suami, hak 70,000 hak rumah tadi dia dapat dah. 70,000 tadi ada hak dia kat situ. Dapat lagi. Untung dia ketua kampung kalau Minang ni. Untung isteri tak? Perempuan untung. Sebab tu jangan nafikan hak seorang laki-laki bila faraid laki dapat lebih. Kerana perempuan ini dapat hak lebih banyak daripada laki. Kalau kita pandang mata kita dengan hikmah, kita takkan rasa ketidakadilan Allah Ta'ala. Allah itu maha adil. Baik. Ya. Bila dah masuk semua buta tu, isteri minta cerai. Lepas tu sekarang dia minta makan rumah dia yang tanggung. Allahu Akbar. Itu yang jadi tadi. Tolong. Harta sepencarian boleh. Kalau itu memang mutlak isteri suami punya, suami yang buat dan usahakan. Kata ustaz dengan sepeda je. Cuba tanya pada mahkamah sebab harta tu memang dia menukarkan nama pada nama isteri, tetapi harta tu juga dikatakan harta sepencarian. Mungkin ada hak dia kena usaha dapatkan hak dia. Sebab mahkamah itu akan buat pertimbangan. Walaupun atas sebab apa jadi begitu, mungkin mahkamah boleh orang kata membenarkan untuk membahagikan harta yang mana yang layak suami terima. Suami terima dalam usaha suami, sebab dalam usia perkahwinan lah. Tapi kalau itu yang saya kata tadi, sebab bila dia tukar nama isteri, dia dah bukan jadi nama harta sepencarian dah. Itu yang jadi. Tapi saya rasa kes ni banyak berlaku macam ni. Banyak berlaku macam ni. Sebab tu suami jangan orang kata mengalah sangat. Bukan katalah mengalah, tak ada apa dah, saya dah tukar. Tapi sebab tu saya kata dalam hubungan suami isteri ni memang kepercayaan tu penting. Tapi letak 1% kesangsian. Sanksi sama je. Suami macam tu, isteri macam tu. Sanksi tu kena ada. Sanksi itulah yang datang sifat cemburu tadi. Sanksi itulah datang tadi jadi apa-apa aku esok dah. Sanksi itu kena ada. Bukan kata syok buruk, sangka buruk pada suami. Jangan letak 100%. Bila letak 100%, jadi macam tadi lah kes. Saya sebut tadi tak ada kaitan dengan siapa. Tapi bila ada kes macam tu, maka yang jadi mangsa pada suami. Suami tak ada apa nak tuntut. Dia dah bagi semua pada isteri dia. Apa yang dia nak tuntut? Berjuta pula tu. Kalau kurang-kurang dia dapatlah separuh. Ataupun 30% pun jadilah. Tapi ni tak dapat apa. Maka sebab itu kena ada simpan kesangsian ataupun kena fikir diri sendiri. Macam tu, kalau macam tu kes puan ni, bagi tahu daripada pihak, pergi buat pada mahkamah penjelasan bagaimana, kenapa boleh jadi macam ni dan sebagainya. Saya nak hak saya, boleh tak tuntut hak saya semula dan sebagainya. Mahkamah akan buat siasatan dan kajian, dan apa pertimbangan mahkamah itu, keputusannya akan terima lah. Maksudnya insya-Allah ada jalan untuk dapat semula harta yang ni. Tapi tak semualah, sebab dia harta sepencarian ni. Isteri memang ditukarkan nama isteri, tetapi sebabkan ada pengkhianatan di situ, maka jadi perlakuan tu kata ada maksudnya ada jalan untuk diselesaikan. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Kena buat. Jangan terus kata tak ada hak dah. Ada jalan. Tapi harta tu masih wujud. Masih ada jalan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah sebut macam tu. Ada jalan, tak ada jalan melainkan jalan nak mengelak mati je tak ada. Jalan lain masalah dalam dunia ni semua ada.
Masalah mati je tak ada jalan. Marilah pegawai perubatan mana pun, kalau kata mati juga. Tak ada jalan. Baik, sebab Allah sendiri sebut siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah akan buka jalan. InsyaAllah ada jalan kaedah. Baik, walaupun rumit, kita kena usaha insyaAllah. Dan jika suami berkata talakkan dirimu dengan RM1,000, umpamanya datang isteri talakkan dirinya, jatuh talak itu dengan bain, dengan bayaran RM1,000. Yang pertama, suami berkata aku ceraikan diri anda. Dalam hatinya niat talak 3. Jawab isteri, saya ceraikan diri saya. Dalam hatinya niat 3 juga. Sekalipun dia tidak tahu niat suaminya, hukumnya jatuh talak 3. Niat tadi. Dia lafaz senang je. Dia lafaz aku ceraikan kamu. Tapi dalam hati suami kata aku jatuh talak 3. Tapi yang si isteri tadi kata aku ceraikan diri saya. Saya ceraikan diri saya. Dengan dalam hati dia juga niat dengan talak 3. Maka jatuh talak 3. Suami berkata demikian padahal kedua-duanya tiada niat apa-apa, atau salah seorang saja berniat talak 3. Hukumnya jatuh talak 1 di sisi qaul yang asah, yang lebih tepat. Tapi kalau sebagai contoh kata dia lafaz aku ceraikan kamu, dalam hati dia kata talak 1. Cuma si isteri tadi tu dia kata aku ceraikan diri saya. Dalam hati dia kata talak 3. Maka jatuhnya apa? Jatuhnya 1. Sebab hukumnya tadi tu tiada niat apa-apa, atau salah seorang saja yang berniat 3. Isteri je niat 3. Tapi suami tak niat 3, niat 1. Ataupun suami niat 3, isteri niat 1. Maka niat itu tak dikira, maka jatuh 1 talak. Suami berkata, anda ceraikan diri anda dengan talak 3. Jawab isteri, saya ceraikan diri saya dengan talak 1. Ataupun sebaliknya, suami kata 1, isteri kata 3, hukumnya jatuh talak 1. Khulasahnya, kesimpulannya, andai ada perselisihan dengan jumlah talak tadi tu, maka jatuh dia talak 1. Maka di situ jatuh talak 1. Kalau yang pergi bagi talak itu 3, tapi yang menerima qabul itu mengatakan talak 1, maka jatuh 1. Kalau yang kata niat 1 tadi, yang memberikan talak itu 1, menceraikan itu talak 1, tapi yang menerima benci sangat, dia kata aku ceraikan diri aku dengan talak 3, jatuh 1. Itu dalam kaedahnya. Tapi kalau masing-masing tadi tu tak berselisihan, maka jatuh talak 3. Baik, itu dia. Bagaimana telah dikatakan laki-laki merdeka memiliki 3 talak, maknanya 3 kali cerai, tetapi tidak haram dikumpulkan ketiga-tiga sekali. Yang demikian itu jika suami berkata saya talakkan anda talak 2, jatuh talak 2. Dan jika talak 3, jatuhlah talak 3. Maksudnya apa? Tadi kalau suami tadi kata apa? Aku ceraikan kamu dengan talak 2. Tak ada dah, jadi 2 dah, habis dah. Itulah raj'i yang akhir. Bila rujuk balik, sagi dia kata aku jatuhkan kamu talak 1. Dia duk ingat hak talak 2 tadi tu 1. Dia pergi tambah 1 lagi, dia ingat itu raj'i lagi dah. Itu jadi bain kubra dah. Dia dah tak boleh dah rujuk. Sebab hak 2 campur 1 jadi 3. Sebab tu suami kenalah benda faham agama. Jangan duk main kata aku ceraikan kamu talak 3. Boleh jatuh 3 terus. Tak perlu jatuh 1 demi 1 demi 1 dah. Walaupun kuasanya ada 3 kali. Tapi kalau dirangkum, kumpulkan talak itu jadi 1 dengan 3 terus dia bagi, maka jatuh talak 3. Kalau ada orang paksa, ada orang paksa. Ya. Kenapa 1 je, bagi 3. Maka sebab itu dalam keadaan lafaz tadi, talak tadi, jangan duk kira geramnya. Kalau geram lagi, geram hak 10 minit merananya. Sebab itu talak 3. Macam saya sebut lah, bila jatuh talak 3, dia duk berkenan kat isteri dia, isteri dia pun duk berkenan kat dia. Nak buat macam mana? Dah jatuh talak 3. Oh, Cina buta Ustaz. Dalam Islam hukum Cina buta mahallah tak ada. Mahallil tak ada. Tak boleh. Hukumnya haram. Imam Syafi'i kata hukumnya haram, tak ada. Mesti niat kahwin tu ikhlas, tak ada aku janji. Tidak ada kontrak. Tak ada kontrak. Tak ada kata hang nikah malam ni hang kahwin. Kalau dia niat macam tu, nikah dia tak sah.
Dia kata aku bagi 10,000 ni hang nikah dengan bini aku. Lepas hang nikah dengan bini aku ni, malam tu hang ceraikan dia. Jangan sentuh apa-apa, hang ceraikan dia. Dia kata baik, ke nikah. Ada akad sebelum akad tadi. Maksudnya ada akad janji sebelum akad nikah tadi tak? Maka nikah tu tak sah. Tak sah. Dosa. Allah laknat benda tu. Allah laknat sebab mempermainkan hukum Allah Ta'ala. Padahal pernikahan itu hukum Allah. Maka dia ada pengkhianatan di situ. Bukan sebab nikah itu kerana Allah, tapi kerana perjanjian nak bagi halal hak suami lama. Melainkan kalau tak ada janji apa-apa, tak ada janji apa-apa, dia nikah dengan ikhlas, dia nikah, kemudian cerai malam tu, maka dia tak sentuh isteri dia. Maka isteri dia ada iddah tak? Isteri dia ada iddah tak? Tak ada iddah lah. Dia jadi janda berhias. Janda berhias tu bukan yang kaju kebaya pakai sanggul tak. Maksud istilah janda berhias ni, apabila perkahwinan itu suami tu tak pernah sentuh pun isteri tu, maka cerai, esok dia boleh kahwin dengan orang lain tanpa iddah. Tanpa iddah. Nanti kita sentuhlah iddah janda berhias. Memang dalam istilah hukum undang-undang kita pun, kalau keluar perintah mahkamah, tiada iddah kerana janda berhias. Tapi kena bayar balik mahal ini agak. Ya. Sebab itu janda berhias ni, dia maksudnya kalau tak disentuh, tak disentuh. Macam sebelum ni lah kita cerita pasal bab hukum kalau bapak kalau tok kahwin dengan perempuan, macam mana ada yang kes bila tok kahwin dengan perempuan, dia halal bagi, kalau tak disetubuhi maka halal bagi. Kalau anak kahwin dengan seorang perempuan tak disetubuhi, maka bapak boleh, tok atau bapak boleh nikah dengan menantu tadi tu. Kalau tak disetubuhi, kahwin-kahwin kan, keluar-keluar kereta langgar, tengah fotografi, pop langgar, mati suami. Mati suami. Tok kata aku muda lagi, 84 baru. Tengok kawan tu pun jadi janda berhias, kahwin dengan tok pula. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau tok kahwin dengan orang muda, tok kahwin orang muda, lepas akad nikah, saksi kata sah, terkejut je jantung, mati dia. Tak boleh kahwin dengan opah tiri dia. Maksudnya opah tiri tak boleh, walaupun tidak disetubuhi. Itu lain. Darjat tu lain. Itu kaedah dia lah. Sebab itu, dan dia tetap opah, tak boleh kahwin selama. Tapi yang menantu tadi boleh tak? Boleh sebab tu taraf dia tadi tu lah. Tak jadilah, itu semua rekaan sebagai bagi faham. Baik, habis dah hampir takat tu. Ada persoalan dengan talak sebelum kita masuk taklid talak ni. Okey, baik. Kalau dia seorang lelaki tu lapaskan talak 3 pada isteri dia, Boleh jatuh satu. Ya. Baik. Itu kalau talak 3, isteri suami kata aku talakkan kamu 3. Pergi mahkamah buat pengesahan dulu. Jangan terus jatuh hukum talak 3. Cuma dalam kitab macam tu lah. Pada hukum syarak, kalau lafaz talak 3. Tapi pada sisi mahkamah, hakim ni ada kuasa menetapkan talak tu jadi 1 atau 3. Pernah satu kes, bila lafaz talak 3, suami tu ditanya oleh hakim, kamu niat nak bagi 1 ke 3? Maka suami kata, aku niat nak bagi 1 je, tapi lafaz pi 3. Maka hakim kata, jatuh talak 1. Boleh jadi. Tak mustahil. Benda tu boleh jadi. Sebab sebab itu, dalam rukun tadi tu, kita tengok balik rukun talak tadi, dia ada qasad. Qasad tu hak niat ni. Hak niat dalam hati tu nak bagi berapa? Dia kata, Ustaz, ada jadi kes, Ustaz, orang ni bohong. Suami saya bohong. Dia dah lafaz 3. Kan? Kenapa macam mana boleh jadi jatuh 1? Kamu tahu niat suami tu macam mana? Tak tahu. Dalam hati. Maka suami seorang je tahu. Sebab itu hakim akan tanya suami. Suami ini nak jatuh talak 1 ke 3 ni? 1 je. Tak ada niat pun 3. Saya tahu hukum. Saya nak jatuh 1 je. Tapi geram punya pasal saya pergi letak 3. Kan? Maka hakim kata jatuh talak 1. Jatuh talak 1 jadi raj'i lah. Dia boleh rujuk dengan isteri dia. Sebab itu jangan. Boleh juga kata dia tak lafaz 3. Dia kata aku bagi kamu talak 1000. Hakim tanya, hang nak jatuh talak berapa? Aku nak bagi maksimum pada dia. Kalau maksimum paling banyak 3, maka jatuh talak 3. Walaupun dia tak lafaz 3. Boleh jatuh. Sebab pada qasad dia. Kalau qasad dia tadi kata 3,
Kalau qasad dia kata satu-satulah. Jadi hakim pun tak boleh paksa kata, oh, kamu niat tu bohong. Kita tak tahu dia dengan Allah Ta'ala je lah kalau dia bohong. Kan? Isteri pun tak boleh kata bohong dia Ustaz, dia lafaz kat saya 3. Memang dia lafaz 3, tapi hak qasad tu, sebab rukun qasad tu ada dalam rukun talak dah ada, maka kena tengok pada niat suami tadi. Sebab itu kena faham. Kadang-kadang berlaku boleh jatuh 3-3, boleh jatuh 1-1, ikut pertimbangan mahkamah. Ada jadi kes macam tu. Baik, ada soalan lain? Itu kalau katakan dia meninggal di rumah anak, jadinya dia consider dia punya nak boleh keluar rumah daripada rumah anak ke, ataupun contoh daripada rumah di kampung. Okey, baik. Rumah mana yang suami tinggal untuk dia? Rumah mana yang suami tinggal untuk dia? Kalau rumahnya di kampung lah. Kena tengok juga dalam kaedah ini, jika ada keuzuran. Contohnya mak dia ni memang kena ada orang urus, stroke ke, kan, yang kena tukar pampers dan sebagainya, anak-anak bekerjaya, maka kaedah agama boleh bawa mak ni dengan syarat mak tu tak berpindah randah. Ada dalam kitab fiqh, kalau kita tengok kitab Mughni Muhtaj sebagai contohnya, ada sebut kata apa, kalau mak ni memang uzur sangat dah, ada kekangan pada anak-anak ni nak pergi urus mak ni 4 bulan ni sebab bekerja, kan. Kalau cuti pun 1 bulan boleh ambil dalam seminggu je, kan. Kalau habis ambil sebulan 30 hari habis dah cuti setahun. Jadi anak tak boleh nak urus, maka dia boleh bawa mak ni pergi rumah dia dengan syarat mak tu tak boleh pindah randah. Dia kena duduk jaga mak dia 4 bulan dalam rumah tu. Dia tak boleh mak kejap duduk rumah angah, kejap rumah asu, sebab rumah alung tak boleh. Dia kena letak situ. Syarat kalau mak tu tak boleh urus diri. Kalau mak tu boleh berjalan, boleh urus diri, kena hantar mak balik rumah kampung, mak kena edah di kampung. Macam mana nak ni? Pesan pada jiran-jiran, tolong tengok mak saya lah. Kalau ada apa-apa ni nombor telefon saya, tolong telefon saya segera. Kalau ada adik-beradik mak yang dekat-dekat, bagi tahu tolong tengok-tengok mak 4 bulan. Dalam masa tempoh 4 bulan, lepas tu nak bawa mak, lepas habis edah nak bawa mak pergi duduk rumah dia sendiri pun tak ada masalah. Nak tinggalkan rumah suami tu tak ada masalah. Sebab kena jaga 4 bulan tu. Walaupun ulama ada yang bersifat tegas dalam bab ni, ada kaedah yang tadi yang saya sebut, kalau jika memang dia tak boleh urus diri, tak boleh urus diri, jangan pergi hantar rumah orang tua. Dia kata tak ada siapa jaga Ustaz, saya hantar rumah orang tua biar dia edah. Saya tak boleh. Tak boleh. Ada bila tak ni? Jadi cuba tuan-tuan pergilah dekat rumah orang tua tu. Ada tak selepas kematian suami tak sampai pun sebulan, anak tak boleh urus, anak pergi hantar rumah orang tua dengan kata apa, mak perlu edah, mak perlu ada orang yang rawat dia. Jadi saya tak mampu nak jaga mak 4 bulan ni. Dengarlah kononnya tinggal 4 bulan, jadi 14 tahun tinggal dekat rumah orang tua tu. Jadi tuan-tuan, sebab tu perempuan, sebab itu kita asuh anak kita untuk taat pada agama. Kalau dia taat pada Allah Ta'ala, dia takkan mengenepikan kita. Tapi kalau dia hanya taat pada dunia, dia takkan nampak mak dia ni. Dia takkan nampak ayah dia ni. Sebab apa? Dia kata, dunia ni lagi perlu daripada mak aku. Mak aku tak lama lagi dah. Dunia ni aku mencari lagi. Maka dia akan ketepikan mak-mak dia. Sebab tu, cukuplah kata Imam Al-Ghazali, cukuplah sekadar kamu tidak mendoakan setiap kali salat, kamu tak mendoakan mak ayah kamu, dikira derhaka. Kalau tak doa pun dikira derhaka. Ini kan pergi letak di rumah penjagaan, sedangkan adik-beradik ada 6-7 orang, tapi seorang pun tak boleh jaga mak. Saya cukup kecewa kalau orang Melayu Islam pergi letak rumah-rumah orang tua tu. Kata Ustaz, anak-anak ramai. Saya pernah pergi rumah orang tua kat Kinta Perdana tu. Kan, tanya makcik tu. Anak dia kerja profesion dia seorang pensyarah USM. Pergi hantar anak mak dia ni, kata 6 bulan je sebab kerana pergi Jepun. Jepun ke China ke? Kursus 3 bulan. Lepas tu makcik tu kata apa? Saya dah duduk sini 6 tahun Ustaz. Telefon, bagi nombor telefon tak dapat dihubungi. Bagi alamat salah.
Sebab orang rumah pengurusan, saya tanya, kenapa pengurusan ni tak pergi telefon nak? Kami hantar surat Ustaz, kami hantar email, kami hantar by telefon, kami telefon. Semua telefon tu telefon bohong, tak ada. Tak ada dalam senarai. Jadi memang dia niat nak tinggal mak tu bukan 3 bulan. Walaupun dia cakap kat mak dia 3 bulan. Tapi dah 6 tahun. Waktu tu lah 2000, saya tak ingat, 2013 kot. Sekarang wallahualam makcik tu ada lagi ke tak? Makcik Salbiah nama dia. Minta maaf, saya cakap ni tuan-tuan, saya sedih. Bila saya pergi rumah untuk tu, saya tengok anak-anak yang ada di situ semuanya berjaya. Penghuni di situ semuanya berjaya. Tapi dia kata, silap saya Ustaz. Sebab bagi didikan agama tak bagi. Saya kata itulah, kalau dia tak taat Allah, mak bapak lagilah. Kan? Sebab itu hati-hati. Kita kena didik anak-anak kita supaya sayangkan kita. InsyaAllah mudah-mudahan waris-waris kita esok akan menyayangi kita. Sebagaimana kita yang mencurahkan kasih sayang pada mereka. InsyaAllah cukup takat tu, nanti kita akan masuk pada talak. Taklid talak. Taklid talak ni macam mana pula? Sah ke ditaklikkan? Taklid ni maksudnya tergantung. Kalau tak buat tak apa, kalau buat jatuh. Macam baru ni kes malam mari diorang. Anak dah 2 mari. Dia kata, Ustaz, saya taklid isteri saya, kata jika dia telefon atau berhubung dengan laki-laki lain, atau skandal, dia sebut dalam lafaz tu skandal, jatuh talak 1. Dia main, saya kata apa? Kalau pejabat agama laki telefon tak jatuh, tapi kalau skandal dia telefon jatuh. Kalau dia angkat jatuh, kalau dia berhubung jatuh. Tapi sebab laki-laki skandal, maksudnya niat skandal lah. Kalau laki-laki yang telefon tu bukan skandal dia, orang pejabat agama ke, siapa-siapa telefon ke, kowe telefon ke, orang lelaki tak telefon, takkan jatuh. Takkan jatuh dah. Tak jatuh. Saya kata kena elak daripada lafaz tersebut. Dia tak boleh patah balik dengan ulang. Maksudnya tebuih lafaz taklid tu tak boleh. Maka sebab itu kena hati-hati dalam taklid. Janganlah duk pasang taklid bukan-bukan. Sebab nanti akan merana diri untuk jaga taklid tu supaya tak dilanggar. Wallahualam, yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang buruk, yang lemah, yang dhaif itu kelemahan diri saya sendiri. So maaf jika kalau terkasar bahasa menyinggung perasaan hati tuan-tuan dan puan. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika anta asyhadu astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا رحمن بسوء الخاتمة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada diajar lah.